Panduan pengeluaran emas fizikal. Langkah pertama, pada dashboard tuan-tuan dan perempuan, tekan garis 3 yang berada di sebelah logo KAB Gold. Kemudian, tekan tombol uncang dan uncang withdrawal. Langkah kedua, semak baki yang ada di dalam akaun tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya sudah selesai, tekan anak panah di sebelah add withdrawal dan pilih uncang yang ingin dikeluarkan menjadi fizikal. Langkah ketiga, semak baki yang eligible to withdraw. Minima pengeluaran serendah 0.5 gram. Seterusnya, scroll ke bawah dan pilih item yang dihajat. Pilih kuantiti dan tekan tombol add. Langkah keempat, selepas keluar notifikasi withdrawal card, tekan tombol OK. Langkah kelima, semak semula detail yang dikeluarkan dan tekan tombol click here to update shipping address. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih shipment, contohnya self collect, postage dan KAB hantar bagi seluruh kawasan KL dan Selangor. Langkah keenam, jika sudah selesai, scroll ke bawah dan pilih select payment gateway. Langkah yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan perlu pilih bank account tuan-tuan dan puan-puan. Tekan pada tombol Visa atau Mastercard, tekan tombol select issuer bank. Pilih bank dan tekan pada tombol proceed. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan perlu selesaikan payment tuan-tuan dan puan-puan. Sila rujuk pada video kaedah pembayaran mengikut kaedah pembayaran yang dipilih.